Hai, apa khabar semua? Dalam video kali ini saya nak kongsikan satu aplikasi dalam Google yang boleh membantu kita membuat video dengan cepat dan juga senang. Apa yang kita boleh buat adalah kita gunakan aplikasi ini untuk membantu kita dalam mereka bentuk storyboard ataupun jalan cerita video kita dan dihasilkan terus melalui AI, sekali dengan voiceover, sekali dengan grafik. Jom kita tengok. Bagi yang belum tahu, kita pergi ke Google Vids atau pergi ke vids.google.com. Anda akan dibawa ke page ini, start a new video. Anda akan disajikan dengan beberapa option. Untuk video ini saya nak fokus kepada option storyboarding ataupun storyboard. Yang menariknya adalah bila kita klik storyboard ini, kita boleh pilih terlebih dahulu apa yang kita nak buat di sini. Kita bagi arahan. Contoh, kita nak buat 10 slide tentang topik ini. Kalau ada file, kita boleh upload file kita menggunakan Alias. Dan dia akan buat outline, storyboarding macam ni. Outline ni adalah berdasarkan apa yang kita nak. Kemudian kita boleh tekan edit. Kalau kita nak delete, kita nak tambah, semuanya boleh. Kemudian kita pilih template yang kita nak ini. Setakat ini ada beberapa template yang menarik. So saya pilih yang ini. Dia akan tunjuk terlebih dahulu, preview terlebih dahulu apa yang kita akan dapat. Kemudian kita tekan create draft. So dia akan buatlah draft video itu lengkap dengan segala voice over dan juga content. So nampak di sini. Welcome to our video on the transformative power of artificial intelligence in education. Kita boleh dengar suara yang dia jana tu, voice over, semuanya lengkap, dah siap. Tugas kita adalah untuk edit. Kita boleh klik saja video. Kalau kita nak tukar, kita boleh tukar. Nak delete, nak keep, semua boleh. Di bahagian sebelah kanan ini, anda akan lihat bahawa kita boleh pilih. Contoh kalau voice over tu, dia skrip tu akan bagi kita nak sebut sendiri, nak upload voice kita pun boleh, ataupun kita tukar voice over yang ada ni. Ada beberapa pilihan di sini kita boleh guna. Kalau kita nak update voice over, kita boleh update. Kemudian kita boleh record video kita sendiri kalau nak, ataupun nak upload dengan grafik, gunakan Nano Badana, nak jana grafik pun boleh. Pendek kata, kita hanya edit sahaja drive yang dijana itu sebab lengkap dengan apa yang ada. Bila dah siap, kita download as MP4 ataupun nak export to drive pun boleh. Selamat mencuba!